kita bagi yang best akhir lah. Kalau perempuan, paradoxical. Kau rasa Paradoxical. perempuan macam mana yang kau nak describe ni? Okey, kalau paradoxical ni, okey. Ini dia vibe dia bukan elegan. Okey. Tapi dia dapat wanita yang very casual dalam bentuk streetwear. Dia pakai streetwear yang style kan. Sebab bau dia intense dengan sedikit touch of sweetness vanilla tu sedap ah. Oh, ni nampak ah streetwear. Nampak cantik lah, nampak cantik. power. Streetwear. Perempuan lah. Ni perempuan Nampak lah. berbeza sikit kan? Nampak confirm beza. Okay. Tapi satu lagi lah. Takkan satu kau dah try kedua. Okey, faham. Zap. Kira berbalak-balak. Apa salah? Oh, besar kan? Besar kan? Balik. Cuba kau try. Oh, yang ini. Zul Arifin. Zul Arifin. Pasal aku nampak dia pegang Zul Arifin je ni. Jajak aku try imitate mirip sekali. Sikit lagi. Tapi yang ini memang aku cakap. Okey. Karakter dia macam ketak macam Zul Arifin. Okey, ketak Cuma macam Zul dia punya taste dia lebih kepada macam soft sebab dia manis. So Zul Arifin dia ada dua karakter. Betul. Satu dukung orang. Okey. Satu yang jenis pelemah lembut dengan wanita. Kalau yang Sherif? Yang Sherif tu lain lah. Okay. Cantik kita. Yang ni bukanlah. Yang ni dia lebih yang pakai surat mata. Baik punya. Alright.